Nama saya Muhammad Zafran bin Abdul Razak, abang pada kembarlah Aidil dengan Zakuan. Saya Presiden Kelab S2FC. Okey, kelab ni dah ditubuhkan hampir 10 tahun lah. Kalau ikut pendaftaran sekarang, budak-budak dah mencecah hampir 300 budak lah. Nama saya Muhammad Syafiq Danish bin Muhammad Safwan. Umur 9 tahun. Saya bermula bermain bola kat S2FC tahun ni. Nak shoot kuat, pakai ni. Pakai sini. Kalau sini, placing. Betul. Terima kasihlah pada pihak ISRO. Dengan ada bekal-bekal pemain ni semua, budak-budak ni seronoklah hari ni. Semua excited sangat. Benda ni satu benda yang bagi saya yang sangat baiklah untuk pengalaman budak-budak ni semua. Minta pihak ISRO teruskan benda baik ni untuk budak-budak ni lah. Sebagai ibu, itulah harapan saya supaya program ini sentiasa ongoing, so anak-anak dapat pendedahan lah dalam sukan bidang bola ni. Saya minat bola daripada ayah saya. Impian saya nak jumpa dengan pemain-pemain Negeri Sembilan. So dia katakan saya dia nak pergi stadium. Jadi bila saya bagi tahu kat dia Astro nak datang untuk bagi peluang pergi stadium, dia memang happy gila lah. Saya tak boleh bawa saya pergi stadium lah. Sebab saya dah tiada. Saya kehilangan husband arwah suami saya tahun lepas lah. Arwah suami terlibat dalam kemalangan jalan raya lah ketika pulang daripada tempat bertugas lah. Memang down. Dia kata jangan risau, dia ada. So dia minta saya kuat. Dalam satu masa tu dia yang naikkan semangat saya. Dia kata dia akan gantikan tempat arwah ayah dia. Jadi lepas ayah dia meninggal, cakap dengan saya diorang nak main bola. Ya Allah, saya sebenarnya sejujurnya saya zero bab bola ni. Jadi saya cuba usaha. So ada kenalan saya lah yang dikenalkan saya dengan S2FC lah. Sekarang ni saya nampak memang minat diorang ni memang lain macam dengan bola ni lah. Saya main bola ni sebab untuk ayah. Saya sebagai ibu dia sentiasalah menyokong dia lah. Macam pemain bola betul. Ustaz saya masuk sini, tapi biasa dapat tengok baju player. Cantik lah, barang-barang player, boot player. Peluang ni susah nak dapat lah. Terima kasih Astro. Datang ke stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi untuk kita menyaksikan saingan Liga Super musim 2025-2026 di antara Negeri Sembilan dan juga Terengganu. Bukan senang nak tengok dari jarak dekat. Kita orang SDFC memang beruntung sangat. Dan jersey nombor 25. Jersey nombor 7 Takumi Sasaki. Terima kasih banyak-banyak kepada Astro kerana bagi saya peluang. Saya sebagai ibu dia, memanglah saya rasa sangat happy lah untuk dia, kan? Saya ucapkan terima kasihlah pada Astro. Pian dia tercapailah nak jumpa dengan player-player